Awal tahun dulu, masa harga RM400, kami masih mampu simpan 1 gram sebulan. Tapi kini tu, bila harga emas dah cecah RM600 dan lebih, kami rasa dah si mampu nak teruskan. Okey, save dan tanggal video tu sampai habis. Sebenarnya, kita jangan fokus pada harga. Tapi kita mesti fokus apa? Kita mesti fokus pada gram emas kita. Mun dulu RM400 boleh dapat 1 gram emas. Kini tu mungkin RM400 tu cuma dapat sekitar 0.6 gram emas saja. Siapa tuan-puan? Yang penting simpan emas kita tu dalam akaun Emascape terus dan terus bertambah. Yang bahayanya tuan-puan, bila kita berhenti terus. Sebab masa kita nunggu harga emas gugur, simpanan gram emas kita tu kekal kosong. Betul sih? Sedangkan orang lain yang teruskan walaupun sikit gram emasnya makin bertambah setiap bulan dalam akaun Emascape-nya. Dalam jangka masa panjang, harga emas tetap naik. Orang yang menang tu tuan-puan bukanlah orang yang pandai tunggu masa si tuan-puan. Tetapi yang konsisten simpan si kira harga. Jadi, mau si kami bantu tuan-puan untuk mulakan tabungan emas serendah RM100. Boleh follow kami, lepas isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.